Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Zafira Humaira dari B-Sport ZZTV. Hari ini saya berada di SMK Tahap bagi membuat liputan mengenai kejohanan 1 MSSD Jerantuk 2025. Jom kita saksikan apa yang berlaku sepanjang kejohanan pada hari ini. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. 'Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. Seperti yang anda lihat di belakang saya ini, para pemain sedang bertarung untuk pertandingan ini. Awak rasa sekolah manakah yang akan jadi juara pada kejohanan 1 pada hari ini? Sekolah menengah tahap. Okay. Awak rasa sekolah manakah yang akan jadi juara pada kejohanan 1 pada hari ini? Mungkin sekolah saya bernama SKI. Apakah harapan Raina dalam pertandingan ini? Harapan saya semoga saya dapat menjalani pertandingan sukan catur ni dalam masa 2 hari ni dengan baik, dengan lancar, dan semoga pada akhirnya nanti saya mendapat kejayaan. Terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum Cik Izzah. Waalaikumsalam. Nama saya Zafira Humaira dari B-Sport ZZTV. Boleh saya tanya 2 soalan? Boleh? Apakah pendapat Cik Izzah dalam pertandingan hari ini? Saya berpendapat bahawa catur merupakan sukan yang sangat bagus kerana dapat meningkatkan pemikiran kritikal. Catur bukan sekadar permainan tapi dapat menjadikan seseorang lebih sabar dan fokus. Saya suka apabila catur dapat disertai oleh orang daripada pelbagai peringkat dan meningkatkan saingan yang sihat, semangat saingan yang sihat. Apakah harapan Cik Izzah untuk pertandingan hari ini pula? Harapan saya pada pertandingan hari ini ialah supaya lebih ramai pelajar didedahkan dengan permainan catur dan meningkatkan minat terhadap permainan minda ini. Kejohanan 1 ini adalah penting untuk dianjurkan bagi mengenal pasti bakat-bakat di daerah Jerantuk. Ianya membawa suasana yang persaingan sihat antara pelajar-pelajar dan sekolah-sekolah serta memberi mereka peluang untuk berinteraksi dan bertukar pengalaman. Sekian dahulu liputan kami bagi kejohanan 1 MSSD Jerantuk 2025. Sampai berjumpa lagi di episod akan datang. Dari saya, Sufi Tehani, Zafira Humaira melaporkan untuk B-Sport ZZTV.